Ni bagi tahu ni tinggal kita beli toilet buat dulu mana-mana. Oh, dulu. Lama lah. Orang yang buat kacik ini sini. Orang yang buat. Kedai Aida. Ambil ulang. Lantai wajib makan budu. Budu. Ada. Ayah apa? Nama Adwa. Dia kat sini je. Teh ais. Noah. Teh ais Noah. Teh bukan teh beng ke? Teh pink Noah. Abang hati-hati. Bang tu Allah, hati-hati dah. Elok dah jatuh kat Kecing dah tu. belakang dia. Tak, meja ni tak stable. Kena isap minum. Waiter tanya tu, leci siapa? Teh ais leci ni sini. Abang Maya. Dia dah lembut tu. Ikan sok kan? Mana habis dah bang? Kulit ayam. Semua sini ya. Nyari. Lidah sini. Oh, ni lidah. Yes. Kami makan lidah tak? Semua. Main belah sini je. Belah sana tak makan. Oh. Mana makan telefon? Makan telefon. Lidah. Lidah sini. Lidah pula. Itu ke rebusnya? Ikan rebus. Oh, kena tambah lagi lah. Kulit nak tambah tak? Kulit nak tambah tak? Itu kena tambah. Kulit nak tambah tak? Ini kena tambah. Kulit nak tambah tak? Ini kena tambah. Ini ikan rebus. 3. Ikan goreng rebus. Tiga. Ni. Ini Kulit. kulit ayam goreng kunyit. Lidah goreng. Lidah juga. Lidah goreng. Lidah berat dia lidah. Ya. Ni makan apa ya? Ha? Makannya ikan bakar. Oh. Ada kongsi dengan mami. Tapi juga apa benda orang tak tahu ya. Tak suka saya bola. Main apa? Makan ber. Makan. Salapi ada. Masih. Mami. Sedap okey sikit je. 88. Gambar tu eh. Ni apa ni? Oh, Main dah tengok gambar lu. Lambat. Kalau sebutan salah. Oh, nak asyik ke? Ikan beku. Asyik ke? Dia nak nasi tak? Macau ke? Ni. Ni kena chicken ni. Ni tumpat kan? Ini kita masuk kampung rumah Dr. Jali.
Adik dah sampai adik rumah Uncle Jelly. Besarnya. Besar je rumah kampung Uncle Jelly. Ya, kiri kanan ke? Kanan memang laluan masuk dari kanan. Kalau macam dulu kan satu tempat je. Ni je tempat nak membeli ni. Corning Well. Dah kahwin lagi besar. Ada? Tu ada. Beli satu ke? Satu je yang pecah. Belilah dua yang. Ha? Tak payahlah satu je. Belilah dua. Ya. Berapa satu apa? 50. Belilah dua. Ni ada set Jawa ni. Nah, yang ni je. Ni. Cari pinggan yang pecah, kita ganti balik. Susah nak cari rose ni. Ikutlah. Ada? Ada lah. Ada kuali. Ni. Kuali kuali yang kecil je. Kuali sekejap lagi kita tengok kat luar tau. Jangan yang ni. Ha. Dia nak beli macam kuali buaya tu ke? Kedai belakang. Ni. Mana pistachio kau? Dah. Satu cukup ke? Pistachio ni apa benda? Dah, dia makan roti. Kan? Kan? Dia boleh je makan dengan apa-apa. Jom kita jalan ke sana tak? Yang cantik-cantik ni. Jadi dah tutup kan? Ada? Umi. RM1.8 je. Ayah kita dah ada. Umi dah beli yang ni. Boleh. Minat. Memberi mana pula bah. Besar ni. Ni lah mana-mana. Yang ni mudah packing kan? Yang ni mudah Ni nak disimpan. makan bila? Ikutlah kakak balik buat air kat rumah nenek je lagi ke. Nampak ni? Dah, cukup. Kita ambil barang. Cukup. Ahmad. Ada tak balik? Cukup. Kita dah ada banyak dah. Tiga. Wah, betul kat Pak Long tu. Betul kat Pak Long. Ni nak ni. Mati. Bayar kat tu. Ya.
sama ke? Yang tu. Sama. Itu besar. Sekarang kita berada dekat Pekalan Kubu. Ni capybara untuk dia bukan suka capybara, dia suka ni labu. Ramai lah ni. Kemik. Jatuh kemik. Wih, kamu dah pergi. Apa kak? Ni krokodil. Apa nak bawa? Yang bekas tidur tu pun boleh kat sini. Tu ada tak? Ada tutup biasa. Yang begitu. Ha. Tak ada apa. Benda dah ni. Nanti Syeda kat depan. Tak apa, jalan dulu kena masuk lah. Memang tak ada. Yang syarat lain memang banyak. Yelah, design tu dia keluar kan waktu masa tu. Satu kot-kot lah yang beli design tu. Akak pun dah jumpa design ni. Akak pun yang apa nak beli datang kan? Mana ke nak makan malam ni? Kak, 5 berapa kilo? 5.13. Pakai 25.
Badan tu pergi yang Sikit dah. Kat sikit dah. Yang nak berapa lang? baju lagi. Kak, saya dah ambil 2 tadi. Tak apa, saya bagi kau. Adik, ambil 600 gerai lah, 15 ya, boleh? Boleh lah. Nak ni saja ke nak sejak apa ni? Nak ni ke? Siapa? Berapa lam juga? Boleh tapi kalau boleh. Lebih aku deh. Gaji nak gaji? Ada nak gaji. Mana? Yang mana? Yang besar tu berapa? Kau besar ni sedap yang 28 setengah kilo. Kalau hak ni setengah kilo, 15 hak kecil. Boleh bakar. Goreng juga. Cuma saiz kecil ni. Kalau ni saiz besar. Yang punya setengah kilo. Setengah kilo. Ni 250. Setengah kilo juga? Setengah juga. Okey, yang ni setengah kilo RM15. Yang ni setengah kilo 28. Kau besar kecil dah. Dia kecil ni. Dia gerik kecil tu gerik besar. Kak nak apa kak? Kak nak apa? Yang ni je. Ni, satu. Okey, lagi. Ambil nak mana? Asam-asam tak nak? Ini saja. Sate-sate, nak pakai 10. Okey, yang 15 tu dah kita penuh. Boleh bawa dah. Boleh? Dia cantik tau. Ni cantik tau. Dia punya tu. Kami dah beli. Okey, cukup aduh. Bagus. Yang menara KM. Dia benang dia cantik. Beli kat sini ke? Tak, itu you beli dekat pasar Cik E. Mahal tu. Mahal batik dia. Yang menara tu berapa ringgit? Mana? Yang Alamak, ni yang pula bagi yang melima. dia Taklah ni sikit je. Tu macam so yang dekat pasar Cik E ni mahal. kan sini. Pasal dia orang dah markup harga. Kita orang warna apa? Biru kan? Terus lagi. Nak koko? Ambil satu. Dia sebenarnya ada kan, kita buka je kan. Dia tak yang tadi yang merah tadi. Harga dia dah Syida nak belikan kain pelikat kat Amir. Yang ada tak pakai ke? Itu belum lagi kalau kata ada video-video kan. Kadang-kadang kan bawa Lebih Tok Amin ke? Ha? Tok Amin je. Tok Amin pun untuk abah dia. Duduk tadi tak tahu dah dia ketakkan pelikat ni. Ya Allah tak nak cerita ayah Syida. Dia beli kat TikTok pun asalnya. Kau tu kadang tak reti guna TikTok kan. Dia berapa helai? Sampai 5 helai. Kain dah jahit. Lepas tu lah ayah belikan pelikat awak dia hantar kain ni. Memang kat sini dah dia tulis kat sini kain batik. Dia belikan live dia cakap. Buat pula COD orang tua kan. Asyik pakai biru tu je elok. Tengok dah balik kita orang. 50 tak boleh? Boleh lah. Ayah. 50.
Ada QR tak? Belakang. Tiga sangkai ni berapa mana? Yang ni 25. Tengok harga 33. Bagi 23 lah. Tuhan ni. Kau sini. Bagi portion dia banyak. Siapa nak makan nasi? Additional rasa makan je nasi goreng. Sama-sama. Ni buat jadi videografi je. Sebab portion dia banyak. Okey, dah belah sini dah settle Saya tak boleh lagi. Berdiri dah. Malas betul. Makan dulu. Ni. Ada, pergi berjalan. Jadi Jadi nasib baik saya booking je. gambar sama orang. Jangan tunjuk bawah. Dia orang panggil nombor ni. Datang ambil nombor. Hai. Set 3 beradik 2. Patah ayam 1. Nak sekali nasi ke dalam saja? Lauk saja kan? Semua lauk saja ni kan? Lauk saja. Kita nak rasa lauk. Ayam. Patah ayam. Ayam satu. Patah ayam siapa ni? Siapa pakai patah ayam? Ni nak nasi kan tadi? Oh, ni Ayam satu. buah lai 1. Nasi putih 3. Ayam ikan masin 1. Nasi goreng seafood 2. Sogo kacang 1. Chai Thai. Ada tu. Yang belas siakap 2. Yang bersyakat dua. Pantai udang 2. Pantai udang dua. Kerabu Maggi 1. Sontam satu tapi tak nak yang nak sontam saja. Tak nak ikan. Ha? Campur lah betik. Ha. Nasi goreng daging harimau menangis 1. Cabaang 1. Tak jadi kan? Jadi. Jadi Ha. Cabaang. Ha. Cabaang 2. Teh ais madu 2. Teh hijau 1. Blue mint 2. Chai Saya tak air air tu boleh. whipping cream. Dia tambah whipping cream. Okey. 1. Ais lemon tea 1. Bali sejuk 1. Balik sejuk satu. Teh ais kurang manis 1. Ais kuat satu. Teh ais biasa 1. Ais kentang. Teh ais 1. Harimau lain tak? Tak, dia punya sos dia tu nasi sedap. Dia cicam nasi tu. Itu manis. Dia sedap. Ambil nasi putih lah satu. Nasi ni tak masuk lagi. Ha. Dah. Daripada mana semua ni? Daripada semuanya, Selangor. Lembut tak? Tak baik semangat. Dia suatu Angkat kedai ni. Apa rasa nasi goreng ni? Macam nasi goreng biasa.
Wow. Dia betul batin dia. Wow, ini yang best ni. Jadi kuih-kuih macam ni. Kalau macam kita ni kuih tepung talam tu tau. Tapi Macam tu dalam. ni. So, Syirah eh? Ya, sama-sama. Lebih minyak sama. Kami ada kerja tu. Kami nak makan. Dia ada isi kelapa ada apa? Tak ada sudah ada sebiji kan? Tunjuk bekas dia air apa? Cabang ang, cabang ang. Tak tahu. Kalau Maggi tu Mami P buat ni ke? Ya, Mami B punya lagi sedap. Sedap yang cabahan. Susah pula tak habis. Ni gaul sekali dengan dia punya ni. Saya tu sempat makan sekali kot. Lepas tu nak pergi. Sama je. Tak ada pergi-pergi. Macam dia tu report. Macam ni tu. Ha? Apa nak lagi? Tak lagi? Oi. Saya dah raka-raka. Edit eh. Tak nampak lah dia orang kat sini. Mana Amir. Di mana ni? Ni masuk dalam ni, kiri ni. Ni nak tak makanan apa-apa? Abang kan budak-budak. Tu nak tak makanan apa-apa? Jalan dulu. Saya budak-budak kan. Saya budak-budak. Jalan, jom. Nak makan? Mana gigit ke? Mana original? Pandai gigit ke? Pandai? Pandai ke? Itu kan apa nama? Gigi pun tak ada. Ni loceng. Kenyang. Tapi jalan. Situ berapa? Nak ke? Cuba satu Baby nak apa? Ha? Apa? Kuih cara. Kuih cara mana? Cara lauk. Cara manis. Macam mana jual? Bagi sikit.
sate ikan. Abang nak apa bang? Yang kita tengok mana kayu. Abang nak apa? Abang nak apa? Atok ke etok? Akok. Akok? Mana akok tu? Ni aku baru. Ni akok baru tu. Kita nak tengok akok lain. Ada. Ni apa? Bagi jambe. Aduh, siapa? Buka Jepun. Kita beli nasi apa? Ke? Nasi tumpang. Abang nak apa? Dua. Lagi nak makan makanan lain, dua je lah. Kakak nak? Abang, Abang nak apa? Ha? Ni kari pak apa kak? Tak ada sardin. Sardin apa? Ada sardin. Bagi Sardin. sardin dua, RM32. Ambil tiga ni, tiga. Empat ni. Lagi nak apa? Ni manis tau. Tak. Tak kena. Tak tahu lah. Kak, RM2. Oh, Kak nak tiga kan? Kak RM5. Okey. Lagi. Ada tak ada sekarang. Siapa tu kali ini? Tahu 1 kilo lah. Dia dalam berhujung? Luar. Luar dia tinggi dia berapa? Dia tinggi sikit. Makan je sambil jalan. Abang nak? Bang? Makan je sambil jalan. Ya, makan. Nasi tumpang lagi. Ni apa ni? Tapi salad lah. Tapi salad. Oh. Mantap lah. Oh, lagi yang tu kat atas. Ha? Satu berapa? Dia tinggal RM2. Kau jumpa kami? Ambil kasut tu pun nak ikan banyak. Nak rasa dia rasa ni tak? Balik lagi yang saya. Mana anak-anak ramai-ramai ni? Berapa lagi ada? Berapa lagi ada? Makan lagi lah. Tepung ni dalam ni. Ada berbuka di kelapa. Ya, lepas. Kenapa? Nak kerja, betul? Kerja ke dah nak? Saya membeli karya kakak terlalu berat. Nak kerja? Macam ni juga kak? Dua sekian. Boleh dua? Dua. Satu Sekian. Sekian. Cukup. Oh, Abang nak? Umi, Kelantan pun sebuah rial. Ya, Rian. Rial. Bagi dia pegang. Abang pegang sini. Sikitnya. RM2 kan? RM2 ke RM2? Kenapa dua rial? Sebab Kelantan Serambi. Tapi rial. Kenapa Arab pun panggil rial? Sebab dia Serambi Mekah. Ini pun sedap. Tapi ya Allah, hai taubat aku. Kerasnya. Cik Mek nak. Ada lagi? Habis dah. Nak
yang habiskan Cik Mek. Ni, kau nak Cik Mek. Mami. Punya ke? Patutlah. Pot mami. Memang dia tengah nak membeli dah. Ni baru sikit. Ni makan esok. Ni masak dah. Ni makan esok. Mami ni makan esok. Ha, yalah. Memang selalu beli kat sini. Gula hitam. Putih. Berapa ni nak? 2 biji nak. Kali macam mana jual? Ni RM5. Nak rasa satu boleh? Nak rasa satu? Umi je rasa. Ambil yang tak buka lagi padam. Ha? Kena gigit dan buka dia. Ni tak buka tak? Jadi buka dia tak rasa sedap sangat kalau dia ada air. Akan ke? Yang pada masak lah. Esok kan? Apa nak yang pedas ke yang tak pedas? Ha? Tak makan? Nak pedas. Ya. Apa itu dia kira macam mana? Satu nasi tu RM6. Macam mana nak buka? Mana tak? Tak pandai. Gigi bawah, gigi atas, gigi bawah. Gonjek-gonjek sikit. Boleh? Dia kena keluarkan angin dulu. Oh, sehalus itu je. Tak banyak nak makan. Ada beza ke tu? Itu yang untuk makan sekarang. Ni makan esok. Ni untuk original. Macam ni Ben. Belah sini macam ni. Wow, amazing. Nak sate? Bawa nak gaduh. Boleh lagi pilih sate. Dia Ben, dia tu tadi. Dia. Tak ni. Nak boleh makan. Kau nak pilih ke ni? Nah rasa. Boleh kau kek kita gitu. Dia buat mana dia tak. Ni panas. Seorang separuh ke? Bagi kakak. Makan lagi? Makan lagi tak? Nak Umi bagi sini. Dia punya atas. Nak lagi dulu. Ayah. Dia kena makan macam ni je. Bawa balik ni tak habis. Nah. Nah kak. Wah. Cukup-cukup lah. Original.
Alah, kita bawa tak Nak beli pakaian ke, nak beli makan ke, benda makan ke. Makan kemudian. Jauh benar boleh redang lagi tinggi. Senu sana. Apa lah hari ni nak panggil Askar panggil Askil. Askil. Ada orang jual tak salah ni. Pakai tu. Cik, 10 ya agak. 10. Kat kecil tu semua 10. Ni satu ni apa? Kalau tu 30, yang lain 35 yang tak ada tanda harga tu. Ini berapa gram? Dia yang tu tak cukup mana yang mana? Ni. Kalau tu dia 400 gram. Yang ni? Kalau tu dia 120, 130 tengok. Atau dia timbang dia mari tu. Ini kecil. Sekian. Satu RM10. Boleh, dia nak makan lagi. Ada ke? Ada ni tak? Ya, resipi. Okay, saya jual kat Bangun tak? Bangun. Mai 10 dah. Satu pasang naik kat mana? Nak dua? Dua. Ini kalau lemau, masuk dalam air fryer. Suhu tu. Sekejap je dalam air fryer. Dalam berapa minit? Kita tengok tak sampai lah. Berapa second je. 10 ni. 10 minit tu. Ada. Okey, saya jual kat dah. Terima kasih. Yang mana Singapore? Kalau aku yang macam pupuk. Ni punya. Tak payah makan dulu kan ni. Ni apa ni? Kulit ikan. Makan nak? Kulit ikan. Dia macam apa yang jual kat dalam viral tu. Kau ke sana kot? Abang. Budu. Kakak nak budu ke? Budu kampung. Si Arab. Bila nak buat tak tahu. Ada orang. Ni nampak pomok. Satu berapa ni? Ini untuk nasi eh? Berapa ni ya? Betul. Tak tahu. Aduh. Ni dia. Ayam berempah dia. Letak ayam, letak benda ni lah. Tak masak pun. Tom yum tu yang tudung merah tu berapa ringgit? Tudung merah tu 28. Kalau ni RM10. Dia sama je sama dia belanja. Oh, ni semua je. Kesian. Ini kalau nak lebih kita timbang. Dekat ah. Ringgit 10 lah. Masak kerutuk. 16. Dalam nasi. Okey, ada. Kita buat cuti sekolah kan? Mesti 218. Ya. Mana dia orang kat mana? Okey. Umi pun cari dia orang. Oh. Kawan dah right. Dalcu tu. Mana tu nama peruncak. Jangan main je. Ni.
Ni karianya ada lagi. Tu lah kau main. Untuk buat makan. Saya nak makan dia, saya nak buka dia. Dia buat dia. Kita tekan kau lebih kosong. Jom. Ni ikut abang. Apa beza dia? Bezanya ni bakar, ni goreng, ni bakar. Bakar apa? Bakar tu dia belah. Satu. Umi, ni. Kejap. Kanan kiri? Kiri, okey. Kejap, ada. Jadi rumpah nasi komuk. Kita jalan sikit kan, ada sama je kan? Tu yogurt. $20. Tapi dia Lagi tak sate? Sate ambil lagi. Mana sate? Nak. Itu makanan Indonesia lah. Indonesia. Saya nak cakap. Kita ada tunjukkan. Tutup lah. Umi. Tutup. Belanja rotan. Siapa nak jadi testimoni? Oh, tak nak. Ni takraw. Adik takraw. Yang lama, yang lama. Ya, anjing dah tarik. Itu rotan. Itu rotan. Ya, bola takraw rotan. Okey dah, jom. Penat cakap. Sakit lah. Jalan tak? Okay guys. Jalan lah. Tak nampak aku buat apa? Di sini. 3 sangkar RM1. 3 sangkar nombor 1 nombor 2. Oh, ada nombor 2. Oh, nombor 1 apa? Nombor 1 ni RM25. Nombor 2 RM20. 3 50. Ini yang indah ni asyik. Kalau tu saudara kredit. Berapa ni? Kredit tu 350. Kalau kuarter tu kuarter kredit atas tu so lapis. Dia so lagi ni. Ni 130. Tu yang kosong. Oh, di belakang ni kosong. Kalau ni dia bercorak. Ada kena
iron lah. Yang krik ada kita potong lah batu-batu. Sebab kalau krik ratus lah. Mahal lah. Sesekali pakai. Ada sepasang tu pun sampai nak nyusup. Pakai boleh kira berapa kali pakai kan? Ada satu lah. Kita tak mahu. Satu tingkai ni lah kat dalam hari. Dengan harapan Supaya terus kan? Jom, kita jalan depan lagi. Jom. Banyak apa? buat sendiri. Ada yang RM20 kat sini. Bukan. Oh ni. Dia duduk. Dia berapa baju? Ha? Tu betul. Apa dah? Tak 50. Tak apa pakcik. Tak apa. Ha. Dia seorang je nak pakai. Jualan 45. Macam mana hari? Dah jahit kan. Memang lalu. Batik kat orang muda ni jangan pakai lalu. Orang tu pun pakai. Apa yang nak pergi apa tunang? Mulut. Kalau Syida kena beli appetite punya kan? Rendah sikit ke potong? Memang Syida akan potong dia. Ya. Ha, tu bagi dia RM100 je. Satu RM20. Tak tengok tak turun lalu. Dia juga. Ni berapa? Dah terima. Dia untuk pakai keluar. Dia orang nak bayar. Sayanglah batu-batu. Kalau saya potong, uspan atas. Main dia. Uspan dia nak suami lagi. Ome tak Ni ikut. kita ramai. Ini pendek. Ini akan dia nak berkata. Kalau ni dek, begini dek. 3 lah saya bagi RM50. Apa dia? 3 lah RM50. Nilai 55. Ha, saat ni pas ada dalam 3 lah. Saya foto dah nak. Ada satu corak je ke? Ni ada banyak tu. Desain ni yang cuma color yang corok dia design dia. Tak turun. Ada. Turun mana tak kak? Kalau tak turun bukit sikit. Kalau memang tak lutut tu dia. Tu leher lain kak? Ni leher lain? Nak leher ni pun ada. Lain ni bulat sangat. Ha. Ikutlah. Baru ni saya buat leher bulat sebab orang tanya baru ni tengah orang tak sedekap ni. Ha. Sina. Kita pakai aku. Ha, ni 3 lagi. Mantap lah kan. Ni baju flower. Tunggu benar dah. Orang dia masa lepak 100. Saya bagi 3 lagi. Kakak tak pakai ke baju ni? Tak. Bukan nak hot ni. Ni 4 dah. Ha? Kakak nak pakai? Memang ada. Berapa tadi? 3.40. 3.50 je lagi. Pasal mahal lagi bapak 4 lagi. Balas balik tu. Nak mana? Sebab mata umi kak. Ada yang masak? Ada lambat. Comel tapi mahal pula dia jual. Dia nak makan je lah. Saja kalau kita orang buat bachelorette party je. Wah tak adalah pakai apa nama? Pakai sekali je. Tapi comel. Sebab dah ni memang boleh coyan batu ni tapi malah nak iron, nak soyankan Kalau krim. bagi kau rumah sehari je. Oh ni adik kalau malam hari yang senil lah adik basuh dia sapunya. Ya. Saya buat gitu je. Terus sangkut dia tak ni. Dia tak kedut lah. Masalah rajin berlaku. Tapi kalau ni senil ada tracker buat senil. Berapa sana? Hak ni beli selang hujung. Selang. Ha? Selang. Biasa selang 20. Tiga jam je. Kalau hak ni dapat 5. Hujung tak ni dapat 5. Ni. Hak ni sebab dia hak tu sama harga nak ni. Sebab dia depan belakang. Kalau hak ni dia depan saja ni hak jalur tu. Ada warna apa ni? Kena cari. Kena cari.
Itu. Mana apa? Apa-apa. Ni pecomel ni macam lagi dah. Ni pecomel, ni comel. Ni buat apa? Sana. Kita sebab kalau kita ambil cash lain harga, hotel lain harga. Ambil cash. Kita tiap bahagian ni kita bayar cash. Oh, maksudnya dia tak installment dengan supplier. Kita ambil kalau bayar sikit-sikit tu harga up lah sikit. Alhamdulillah. Waktu ni ke? Apa dia? Kalau macam tuan ni comel tinggi. Sebab kita memang indah. Kerik. Hak begini ada. Ni tak ada. Kita tak buat mahal sangat. 300 lebih. Tak hak ni pun comel dah pakai dino. Baju. Meja. Kemeja berapa? Meja 85. Standard Ke depan ni. Tengok apa nak mana? Warna mana? Tu comel, pink tu comel. Hak comel. Warna ni belati hijau. Ni. Comel lah. Tak apa nyongguh kata. Kau apa nak ni? Kalau janguk berata ke dengan anu? Ni pun janggut juga ni. Janguk. Tak nampak janguk. Dua-dua comel ni. Kalau ni yang Ya. Kita orang buat reunion lah apa nak kaftan, tema kaftan lah apa. nanti beli yang lain juga kan? Ni mana ni? Mana belakang? Duduk duduk. Kita duduk bayar. Duduk atas kursi yang duduk kursi. Duduk tu. Duduk dulu. Samping lah. Mana samping? Tu baju bati cotton tu. Mana? Ada. Bati cotton kata dia makan. Tapi ready made. Kain. Kat samping ada samping. Ya? Samping ada. Hak murah ada, mahal ada. Hak masih apa? Kalau hak mahal, kalau hak jenis hak ni sulam tangan lah. Hak ni mahal lah, dah 8.5. Kalau hak jenis ni cantik. Kalau hak ni dalam 3.5. Boleh lah. Ini mana macam jeka punya ke? Dia kain lembek. Kita kain comel. Dia lain. Hak ni 3.5 yang. Adik. Ni kipas. Ni kanda dia. Boleh. Sama je. Yang lain lain. Kain jeka lembek. Saya tahu tu sebab kita pergi beli baju ni kan. Dia beri kain ni samping. Dia bagi yang mana? Lembek tak boleh. Dia beza. Awak rasa kain dia lain. Super. Ni dia belakang. Dia lain-lain belakang. Dia ke kain lembek. Hak ni dia sini ni. Kain tu kalau masuk sana. Ya ke? Yo. Aku beli 450. Sebab ni tak pernah basuh. Tak, masuk pun yang dry clean apa ni? Lepas tu beli. Nak dry clean? Dia dan Saya samping ni sejam lagi. Ya. Aku warna muda-muda nak matching lah. Warna-warna gitu ke. Kalau hak dah tengok ni. Hak ni hak mahal lagi pada hak ni. Hak ni hak 800 Ni lebih. baju raya tahun ni, baju raya tahun ni. Tak boleh dah dia. Tengok colour dia. Macam colour. tak kaftan yang tangan suku ada tak? Sangat suku ke? Aduh. Sebab demo-demo tu pakai hak gini, okey? Sangat suku tu sama mahal dengan hak tadi pantai. Dah lah tak? Simpan lah. Ni kat sini. Nanti sampai. Yes. Lepas tu kena selfie sikit. Jom. Bi apa? Bi dah okey. Kita orang dah sampai dekat Pasar Siti Khadijah. Sini. Mami. Tanda sampai. Tanda sampai kat Pasar Siti Khadijah. Tengok. Ya, aku bawa kita dengan dia. 12.30 kita gerak. Jalan ni. Ke mana? Abang, turun sini lah bang. Hantar selesai. Jalan. Sini dah. Sini lah.
Sini dah. Tu keluar. Alah. Dah siap ke belum? Jalan Umi kanan. dah siap ke belum? Dah. Kanan. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Jalan. Dah siap ke belum? Umi dah siap ke belum? Umi dah siap ke belum? Tak tahulah Umi, jom. Jalan dong. Umi tak faham. Memanglah Umi tak faham. Tak tahu bahasa apa dah. Gamai. Ha. Ni apa? Tok Ma. Mama tu. Budak-budak panggil mama tu. Tahun 50? 57? Punya ada. Korang nak buka yang ni pun. Kita gede dah. Sudah tu sudah pun. Siapa model lagi? Oh, hijau. Tak ada orang buka. Rupanya ada benda viral. Manalah kita tahu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mami. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Mami. Allah selamatkan kamu. Ini orang ini anak bertegali. Masing-masing saya yang Ini orang yang buatnya. Tapi tak tahulah sedap tak. Dos pak buat. Tunjuk macam mana? Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Habis nanti atau gambar. Ada Khairul Amin. Orang buat